ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bermula qadah je. Ya. Kata Asy-Syekhul Muallif Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Hubungkai pada masalah dulu, iaitu menyatakan kita ini mesti dah ada perlu dan hajat. Maka tak kalah hajat, maulah kepada qada hajat. Maka qada hajat itu telah dikatakan dulu, iaitu ialah bersalah-salahan ia dengan sebab bersalahan kelakuan manusia. Kita nak letak sama tak boleh, kerana kedudukan orang ni tak sama. Kemudian dia kata lagi, dan ada poya lebih daripada qada memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Ini bina di atas sabab. Nah, sabab bagi kemenasaannya 3 perkara. Yang pertama, sabab yang menyeru dan membawa ia kepada maksiat. Manakala kita tak pandai jaga gak, seolah-olahnya tarik dia lah. Nah, supaya kita bersaing dengan orang yang tak berjuruh gak, dia nak tarik kita lah. Ibaratnya gitu. Maka harta banyak lebih pada hajat. Kalau kita tu tak pandai guna, orang panggil nak jatuh dalam kebinasaan, iaitu sabab yang menyeru kepada maksiat deraka akan Allah. Sebab apa? Kerana bahawa seorang yang kaya, yakni pada ghalib lah, lebih kuasa atas mengerja maksiat, lebih kuasa daripada orang miskin. Ini ghalib. Bina tak ghalib. Kemudian sambungannya, dan yang kedua daripada 3 perkara, 3 kebinasaan. Nah, bila kita tu ada lebih pada qada hajat, nak membawa kepada 3 kebinasaan. Yang kedua, bahawa menyeru ia. Bahawa menyeru ia, ni kita klik pada apa ni?
harta yang lebih daripada qadah hajat. Terkadang bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Kan? Barang yang harus, barang yang halal, terkadang nak bawa pada kita tu bersedap-sedap, berkemewahan. Nah, bagi orang arif billah dia berhati-hati benar tu. Nah, sebab setengah padanya orang yang apabila di akhirat esok, maksudnya puak ashabus syimal, saya kata mereka itu duduk dalam dunia dulu, mereka Allah Ta'ala bagi ke dia bersedap-sedap, bermewah-mewah. Dengan sebab bersedap-sedap, bermewah-mewah, menarik ke tuan kepada lalai. Itu mana kita kena taruh bimbang. Itu yang kedua. Dan apabila adalah badannya, tubuhnya seorang biasa bersedak-sedak, bila kita kecek, bila kita biasa duduk dalam sedak. Nah, dalam kampung, masa kampung kata, bila kita biasa duduk dalam sedak, nascaya tiada kuasa ia meninggalkannya, yang akan bersedak-sedak tu. Dah. Lagi pula, dan nascaya bersangatan kasihnya seorang tu akan harta. Dan apabila kasih ia akan harta, di situ nascaya terjadi padanya oleh beberapa kesalahan. Contohnya dan dalilnya, sabda Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya bermula kasih akan dunia itu ialah kepala bagi tiap-tiap kesalahan. Kan? Kepala macam kepala gerabak. Kepala gerabak kita api dah. Nah, gerabak banyak mana pun kepala tu tariknya. Maka kasih akan dunia tu itulah kepala bagi tiap-tiap kesalahan. Bila kata kasih ke dunia, sakut lalu lah. Kalau nak apa dia? Kekayaan dunia, nak kenamaan dunia, dengan pangkat dunia, itu tempat nak jadi. Situ dia panggil kepala bagi setiap kesalahan. Apa jalan boleh kata begitu? Boleh kata kasih ke dunia tu kepala bagi setiap kesalahan? Jalannya begini. Kerana bahawasa kasih akan dunia itu ialah mula yang menjatuhkan ia, yakni akan ampunyanya jatuh kepada syubhat. Mula-mula nak jatuhlah syubhat kesamaran, tak jatuh ke haram lagi, jatuh ke syubhat kesamaran. Kemudian lepas pada jatuh ke dalam syubhat, menjatuh ia akannya kepada yang makruh. Dia nak kena dia panggil tarik setangga ke setangga. Kemudian tarik lagi pula kepada yang haram. Itulah sebab itu bagi kita orang yang awam kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Dan yang ketiga, kebinasaan yang ketiga, bahawa melalaikan ia ni taklid pada harta yang lebih pada qadah hajat. Melalai yang ni akan ampunyanya, terkedi kita, bahawa melalai ia ni akan ampunyanya, melalai daripada zikrillah, daripada ingat akan Allah. Sebab apa? Kerana berhimpun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama bila kita banyak kena pakai tenaga kerja banyak, dia panggil koli dah kan.
Kita dah banyak, tak ada tangan dalam kita, bahajak kena pakai tenaga orang lain. Sama ada penolong, pembantu ataupun koli yang kita upah gaji. Bila beripun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama koli dan perhitungan dengan umpama kongsi. Tengok kerja syarikat, kadang-kadang mula syarikat lama jadi sama kongsi itu. Dan segala pikiran pada menghasilkan dan pada menambahkan harta itu mula-mula. Kemudian pada memeliharanya, ya mula-mula kita dah fikir cara nak tambah. Bila tambah dah kau banyak jaya, kena duk fikir cara nak pelihara jaga pula kawan, kan? Ya gitulah. Ini semua ni apa yang maksud dalam duk jaga supaya kita berhati-hati. Syarak tidak dilarang. Cuma tempat nak jaganya dengan banyak tu nak jadi timbullah nak melalai, bagaimana ayat dululah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tu Allah Taala kata tu telah melalai akan kamu oleh berbanyak-banyak duk berebut nak banyak. Berlomba-lomba pada banyak menyebabkan melalaikan kamu. Adapun kalau tidak melalai tak apalah. Cuma dia pengen kata sabab ke situ tu ada. Lagi pula katanya, kemudian mula tu pada menghasilkan nak dapat macam mana, lepas tu dia dapat dah nak tambah macam mana. Bila banyak, kemudian pada memeliharanya, pas nak jaga macam mana. Kemudian pula pada mengeluarkannya, nak membelanja pula dah tu. Jadi banyak. Allah. Sebab itulah dalam agama kita mengajar cara mengambil dia ada halal dan haram, cara memberi pun ada halal dan haram. Kan? Itulah perlu pada kita kena tahu. Orang panggil kata apa dia? Syariat, undang-undang cara memberi macam mana, dan cara mengambil macam mana. Katanya, dan bermula sekalian yang tersebut tu menghitam ia akan hati. Kan dalam hadis sebut jantung hati kita ni apabila berlaku kesalahan dia jadi petik di hati. Kita panggil beritik. Hati hitam dia tu. Supaya kita apa tu? Supaya baju kita kotor, cemar, lepas kita duk penat gitu. Bila kena hujan titik nak naik dia apa kita panggil? Petik sawah, setengah orang panggil. Kita sini panggil tahi lalat. Ni dia nak handai ke lalat. Lalat dah berak bila. Tapi kalau kot tanah Arab tahi lalat sungguh. Kain basah kita jemur macam penuh je hingga. Dia tengok hitam. Tu tahi lalat sungguh. Berkali lebih hot tu kalau penjaya Pak Ita ni. Sebenarnya Pak Ita setengah orang panggil tak panggil tahi lalat. Dia panggil petik sawo. Ke buah sawo tak payah begitu-begitu. Tu. Jadi kalau kita nampak hati tu lagu tu lah. Sebab tu Nabi SAW dia kata, inna quluba bani Adam la tafda'u. Sesungguhnya hati-hati manusia ni sungguhnya berkarat ia. Hati kita ni ada berkarat. Pada bani namun berkarat hati kita tengok tak nampak. Hati kita sendiri tengok tak nampak. Panjang kata berkarat. Lalu ya bani nak nampak kama yasda'ul hadidu, seperti berkarat besi. Iza asabahul ma'u, apabila kena air. Nampaklah besi karat lah. Kita baru beli besi tu duk bersinam-sinam berletak pada tengah hujan gini. Kena hujan sekali nampak lain dah. Apalagi tak di tengah embun teruk. Berkarat selalu dah besi tu. Maka Nabi SAW tengok pandang dia banding. Dia kata hati kita anak Adam ni akan berkarat.
Sungguhnya berkarat bandingnya berkarat seperti berkarat besi apabila kena air. Kita nampak. Maka berkarat hati kita kena apa? Kenanya maksiat. Bila kita dak fikir benda yang bukan-bukan benda bersalah, buat benda salah, kecek benda salah, ya hati kita jadi petik-petik hitam berkarat. Dia jadi berkarat tu lama tu ni nak ditebal. Tu Tuhan sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita ngaji dalam Quran tu, dia panggil ayat tu baca dengan saktah. Kalla bal ra. Dia baca putus kat situ. Tapi tidak menafah. Kalau menafah tu panggil waqaf. Kalla bal nyawa. Tu panggil dia panggil waqah lagu tu. Ni dak saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu kata hash. Masa kita itu kalla bab lagu tu. Bahkan rana ala qulubihim. Ron tu apa? Berkarat. Bahkan berkarat di atas hati mereka itu ala qulubi oleh apa jadi berkarat? Makanu yaksibun. Usaha kerjaan yang mereka usaha bila mereka kerja maksiat, kerja deraka ke Tuhan, ia berkarat di hati. Kita tak nampak tu. Walau bagaimanapun dibanding dengan karat besi. Kalau tengok besi karat, ni dah ni hati kita karat apa besi ni, kalau tak gilap dia tak. Maka kilap dia tak apa. Setiap waktu dia ada kilap penggilap. Kalau karat dia ada apa? Nak bubuh hilang karat, dia panggil ubat apa? Dia panggil apa? Polis. Nak hilang karat dia. Kalau kita kan betul je, kan sening tu dah. Kalau mau dulu lagi dah. Sebab besi-besi kereta ke semua minyak kan. Nak jaga tak sirup karat. Ya kan dulu lagi. Lepas tu gapo penggilak bagi hati nak gilap karat, iaitu zikrullah. Zikir, banyak ke berzikir, banyak ke sebut Allah. Sama ada bentuk tasbih subhanallah, bentuk istighfar astaghfirullah, bentuk tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Semua tu panggil zikir. Apalagi baca Quran sendiri, Quran tu pun zikir. Kan Allah Taala kata inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami telah menurun akan zikir ni Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami lah jaga ke zikir hak kami menurun. Yang ni Quran juga panggil zikir. Tengok. Apa dia? In huwa illa zikrun lil alamin. Orang tak suka kata Quran tu tak suka kata apa nama tu sihir. Allah Ta'ala kata bahkan tidaklah ia Quran malaikat zikir. Jadi mana kata berzikir tu satu cara untuk nak menghilangkan karat hati. Maka setengah padanya semaya tu sendiri panggil zikir juga. Sebab Tuhan kata wa aqimis salata li zikri, dan mendiri olehmu akan salat kerana zikir ingatkan aku. Apa tengok start dengan apa? Allahu akbar. Tengok dah. Tu dalam semaya tu. Bahkan dalam semaya tu penuh segala bagai, kalau kata makan ni segala rasa. Warna-warni dalam semaya kan ada belaka. Mengucap syahadah ada dalam semaya kan. Selawat ada. Baca Quran ada dalam semaya. Doa segala bagai doa ada. Tengok tak antara sujud. Allah Rabbi ghfirli. Wahai Tuhanku, ampunlah bagi aku. Warhamni, dan kesian belahlah kan aku. Wajburni, dan tempellah di mana kecacatan kekurangan aku, tempellah. Kalau ada bocor mana tampunglah, atau ujburni. Warzuqni, dan kurniakanlah rezeki aku. Tengok tak ada makna minta kan. Apa lagi?
warzuqni wa'afini wa'fu anni. Apa lagi? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan? Minta hidayah, minta beri afiat, selamat, dan minta lagi ampun. Kata di situ saja tu bertupuk situ lapar duk doa. Pakak dalam sujud lagi, orang ada kesempatan duk doa, itu doa akhir tahiyat pula tu. Dia mengucap 25 syahadah ada, salat ada. Salat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok ada semaya kan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Dan kita mengaku segala gerak-geri kita ni, ibadat kita semua hanya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup aku mati aku semua tu lillahi ta'ala. Dan kita mengaku kita tidak syirik. Wa bidzalika umirtu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan macam-macam pengakuan. Ada kata amalan penuh dalam apa? Dalam semaya lah cukup. Pas kelakuan kita berdiri ada, tunduk ada kan, sujud ada, duduk ada, masya Allah lah semaya. Habis tu jadi segar sangat walamat. Segar puasa tak segar. Orang tak semaya puasa boleh. Banyak asal puasa tak semaya lah. 12 jam boleh. Tapi nak semaya puluh minit masa perak. Kita nampaklah lah kata semaya ni besar sangat tu. Tu dia. Insya-Allah. Baik. Itulah di antaranya kita kembali balik kepada tadi. Apa tu? Dia kata sekalian yang tersebut itu menghitam ia akan hati. Bila hitam hati itulah dia panggil. Tengok orang kita panggil bila orang tak ada kesia belah kau pasal hati hitam, dia kata. Kesia belah kau orang apa tak ada, tak pandai kira orang, kira ke diri semata. Yang mari bil dah hati hitam sudah. Kesia belah kurang. Itu tak pandai timai menimai. Dia panggil pasal hati hitam. Kita kerja itu dah. Masa orang kata apa tak dengar royak, tak terima hak orang nak buat dia semata, masa hati hitam. Dah itu kita kata. Nampak jelas. Lagi, dan menghilang ia akan jernihnya hati. Air kita nak hak jernih. Ingat tu, air kita air telaga lah ni jadi keruh, jadi apa nak pakai air botol ni jernih kan ni. Tu dia ada jaminan pula tu jernih. Maka hati pun begitulah. Jadi apa dalam gerak-geri kita nak makan, nak pilih hak jernih, hak bersih, hak berisut. Maka hati nak latulah. Sebab tu kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat esok, hari yang tak beri manfaat oleh harta-harta dan tak beri manfaat oleh anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim. Tetapi orang yang mendatangkan Allah dengan hati yang salim. Apa hati salim? Hati yang ikhlas, hati yang bersih. Tu sikit pun diterima oleh Allah. Kalau banyak pun di hati tak bersih, tak diterima. Tu kan. Sebab tu maknanya kita mengaji dalam mana untuk penting sekali nak pergi jaga hati. Apa kena apa tu juga, walau body kurang sikit tak apa, asal enjin sedap dah tu. Enjin sedap naik bukit muak lagi tu. Muak baju susung 3 naik perak. Ni motor baru kok mati lagi tak itu kan. Tu adanya kita, apa lagi body pun elok, enjin sedap hak tu hak naknya. Tu dia. Begitulah kita body pun kita kena jaga, kerana syarak suruh kita jaga. Tu kesihatan kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tu segi zahir. Jangan kamu capak diri kamu pada kebinasaan. Ini bahaya makan ni, rusak ni, makan ni mabuk ni. Makan ni merusak ni.
bisa ni, masa racun ni tak boleh kalau kita tahu sengaja, haram. Masalah kata kita buat menyakitkan diri sendiri. Mana bahagia badan kena jaga, hati paling utama. Karena tempat tilik Allahnya di situ. Kan? Baik. Seperti ni mari ayat ni. Seperti firman, dan menghilang ia akan jernihnya dan melalaikan ia sekalian yang tersebut tu, melalaikan ia daripada zikrillah, daripada ingat dan menyebutkan Allah. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa arti? Artinya melalaikan, ni telah melalaikan akan kamu, melalai daripada mengerjakan amal ibadat. Oleh apa yang melalaikan kamu? At-takatsuru, oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lain. Tu asal takatsur, oleh berbanyak-banyak. Enggak ada banyak dia megah lah. Tengok orang punya apa, kekayaan banyak, megah. Sebab tu ayat lain tu kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ingatlah Tuhan kata bahawa hanya dunia itu ialah lahwun, permainan, semata-mata mainan. Kalau kamu tak jaga, melalaikan. Lagi pulaknya la'ibun, mainan, lahwun, kelalaian, zinatun, perhiasan. Supaya orang pasal suka dengan perhiasan. Perhiasan siapa lalai tu muka lain. Lagi pula wa tafakhurum bainakum, bermegah-megah antara sesama kamu. Duk badu, duk tanding. Hak ni megah, ni nak megah lagi, hak ni lebih. Tu dah Tuhan memperkenalkan kita dunia. Tapi kalau kita guna pandai, masya-Allah, hak tu jadi pertolongan kita. Kan? Sebagaimana lepas dah. Kata lagi, telah melalaikan kamu daripada mengerjakan amal ibadat oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lain ditafsir maksud. Sehingga mana tempatmu nak sedar? Hatta zurtumul maqabir, hingga ziarah kamu akan perkuburan. Apa makna ziarah perkuburan? Artinya, muallif kita mari tafsir sikit. Artinya, arti kata ziarah kamu akan perkuburan ni apa makna? Yani hingga kamu mati. Sampai situ baru sedar, rugilah. Ada pun kita orang mukmin ni tak sampai situ kita sedar dah. Ada pun orang yang kufur disedar lepas dah mati, tak beri manfaat. Habis tu kata apa dia tu? Qul yaumal fathi, apa dia? Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Kan? Mu kata Muhammad, pada hari kebukaan, hari pembuka, maka buka di dunia patah Mekah. Buka di akhirat, tengok bila kita duduk di dunia tak nampak ke syurga neraka, tak nampak ke azab dan nikmat akhirat duduk dalam dunia. Tapi bila pak dicabut roh asing daripada jasad, situ nampak dah. Barulah beriman, barulah. Tapi Tuhan kata tak beri manfaat. Kita dah baca surah Sajdah kan. Qul yaumal fathi, kata olehmu Muhammad, pada hari buka itu la yanfa'ul ladzina kafaru, tak beri manfaat, tak beri guna lagi ke orang-orang yang telah kufur itu. Tak beri manfaat oleh apa? Oleh imanuhum. Tu kalau mengaji nahwu panggil fa'il muakhar.
tak berguna lagi oleh beriman. Sebab kita maklum semua orang kufur bila jemerih ahli akhirat semua beriman habis. Tapi beriman tak manfaat dah. Sebab mereka kata inna muqinu, kerana kami yakin. Tapi yakin kita ada apa lah. Lagi pula walahum yunzarun, dan tidak ditunggu-tunggu, dinanti-nanti lagi siapa masa. Adapun di dunia kami taknya ana apa tu tak tunai. Bila kata nak kena azab, bila kata nak kena azab, nak turun bala, bila saya kata bila je tempat dah janji di akhirat kan. Banyak senda-senda umat dulu kan, bila Nabi janji kata kamu kalau tak beriman kamu akan kena azab. Bila lagi? Selalu dah. Selalu saya minta. Tak saya nak minta. Dia bukan tempat dia, tapi dia siapa tempat dia mak, dia kata walahum yunzarun. Tak ditunggu-tunggu lagi, tak kena minta dah. Tak kena minta dah. Kata tu dah baca surah Sajdah semua, tu dah ingat pagi-pagi Jumaat tu. Baiklah. Hingga kamu ziarah perkuburan. Apa makna? Satu tafsirnya hingga kamu mati. Ada juga setengah tafsir kata hingga kamu ziarah kubur. Sebab itulah setengah-setengah orang bila nak lupa isu ziarah kubur tu. Tapi pergi ziarah kubur, pergi ziarah serta tadabbur. Lepas tu kita tengok ke rumah. Tengok juga fikir, ni lawi dia. Rumah kita besar, kekayaan apa pun sinilah belaka pun. Kan? Tu ziarah tu bajikan. Sabit itulah datang pada hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap ke sahabat dia, adalah aku dulu masa mu awal-awal peluk Islam dulu, awal-awal mu jadi orang beriman dulu, aku stop kamu daripada ziarah kubur. Apa tu? Aku bimbang takut berjangkit perangai jahiliah dulu. Kerana orang di zaman jahiliah bila seorang mati dia sujud ke kubur. Apalagi yang mati ni orang kena ketua mereka mati, pemimpin mati, ataupun orang-orang yang sedagar, orang yang sifat apa dia tu kurnia, pemberian, membantu. Bila dia mati pakak di sujud. Apa ni? Tandanya saya ke dia ni mati. Tu jahiliyah. Jadi apabila baru-baru Islam, baru-baru beriman, Nabi tak benar pergi ziarah. Stop dulu. Takut jakit hak mari. Salah kata hak dulu tak habis, kalau ibarat demam. Demam tak habis, jangan mani lagi we kata. Jangan mani lagi lama mengelak jadi demam punah siap. Kerawi kebah molek patah ketua jamaah. Tak apa dah, boleh mandi dah. Kan? Adalah tu. Nabi kata aku stop mu dulu tak pergi ziarah kubur. Lepas tu bila dia tengok mana jami dah tak apa dah. Kemah malak dah email, bak sirik perti malak dah. Fazuruha. Maka ziarahlah kamu akan kubur, gilah ziarah kubur. Sebab ada riwayat lain pula, fa innaha tuzakkirul mauta. Kerana ziarah kubur boleh mengingatkan kamu ingat ke mati. Sengata apa ingatkan akhirat, kerana ini permukaan sempadan bagi akhirat. Kan? Bagi akhirat lalu kok sepada tempat kubur. Setengah tafsir makna hanya kamu ziarah kubur. Arti ziarah kubur digalakkan. Lepas tu dengan syarat-syarat lah pula. Tu dia. Baik. Ada pun sini ya tafsir hingga kamu mati, itu kerana ziarah kubur, dan ditanam akan kamu di dalam kubur. Tu hatta zurtumul maqabir. Ini satu tafsiran. Sudah. Kemudian kata muallif pula rahimahullah taala, ketahui olehmu hai orang yang mempunyai akal, tahuilah bahwasanya makna kikir, klik asal. Kikir hak terjemah daripada kata bukhl. Bakhila yabkhalu bakhalan bukhlan. Kalau yang mengaji kaedah dia panggil bakhal
atau masdar qiyasi, bukhl atau masdar sama'i yang ngaji kaedah. Melayu kita gak gapo? Terjemahan kikir, bab tempat kita panggil kedekut. Dia kata makna kedekut tu apa? Artinya menegah, yakni oleh seorang akan barang, yakni harta yang mewajibkan atasnya, yang mewajibkan yang atas seorang akan dia, akan harta tu, barang harta oleh syarak. Supaya kita kata bila kita buat padi, kita contoh waktu buat padi, sama ada padi benar, padi di bukit. Padi bukit panggil apa? Padi homo lah. Panggil buat padi homo. Walha homo ni pandai perhomoan. Ni melekat pi bila tanah turun kacau puak-puak jenis. Makanya lagu tu panggil perhomoan. Dia panggil zarak. Tapi istilah Melayu kita bila panggil kata buat padi homo, pahal buat kat bukit tu dah. Kalau benar panggil dah padi homo. Tak panggil dah. Tu istilah kita. Berah mana ni sedap banyak. Ni berah padi homo. Padi homo pahal tu kata buat kat bukit tu. Kat celah dada getah nah. Masa duk tanah getah tak buat padi kat celah tu. Tanah jagung kat celah tu. Tu istilah kita panggil padi homo. Tapi kalau buat dia benar tak panggil padi homo. Walau ada pada asal luarnya perhomoan. Tanaman bahasa sebulan 2 bulan gitu panggil perhomoan. Baiklah. Jadi bahawa makna kikir itu iaitu menegah. Kita terkedir fa'il. Menegah ini oleh seorang akan barang, apa barang, yakni harta yang mewajibkan, yakni mewajib ke atasnya, atas orang, mewajib akan dia akan barang tu mewajib oleh syarak. Tengok supaya zakat, siapa pun wajib. Bukan hak siapa-siapa pun wajib. Allah wa atuz zakah. Biasa ayat Quran ni kalau sebut mendiri solat, ia iring lalu dengan apa, memberikan zakat. Aqimus salat wa atuz zakah. Di awal surah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Apa dia? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk zakat situ. Dia tak jauh tu. Ibadat badaniyah dengan ibadat maliyah dah kapuh semua dua tu. Jadi semaya ibadat bahasa tubuh badan, manakala zakat ibadat bahasa harta. Maka syarak pun wajibkan. Dipanggil harta zakawi. Kalau dalam mazhab kita gak terbahagilah zakat harta itu kepada beberapa bahagian. Ada zakat harta sakut dengan benata, dia panggil zakat masyiyah. Benata itu bukan semua benata. Benata kena zakat ni jenis. Unta, kerbau, lembu, kambing, biri, kibas. Lain pada tu tidak. Malaikat menego ayah. Tu zakat menego, bukan zakat ayah. Menego ayah, menego serati, menego itu ini. Tu zakat tu tijarah. Tu syarat wajib tu. Tiba-tiba barang menegah oleh seorang akan barang harta yang mewajibkannya atasnya atas seorang, kita terkedir mewajib akan dia akan barang harta mewajib oleh syarak. Seperti syarak wajibkan zakat. Kita perah lembu cukup syarak dia, dia wajib keluar zakat. Tengah jibak dia lah zakat lembu ke apa dia. Kerbau seperti lembu, kambing, biring, kibas seperti situ. Unta bagaimana zakatnya, berapa syaratnya, kan. Jadi apabila orang tu dia cukup syarat tak keluar zakat, ni masalah bakhil ni. Maksud kata kedekut tu. Kalau kita kata apa, zakatil hubub, zakat biji-biji. Biji ni masuk padi, apa itu ni kena mengenyek.
padi, jagung, kacang. Bila sebut kacang, berapa bagai kacang? Ada hitam, ada putih, kuning, kacang macam-macam kan? Kacang hijau, kacang kuning, kacang hitam, kacang putih, kacang adah. Oh, banyak masa pula panggil kacang. Kacang pol. Banyak ada kacang. Begitu juga jagung, berapa bahasa pula jagung. Padi saja berapa bahasa pula bagainya lah. Nauk-nauk dia tu. Itu masalah zakatil hubub. Ada rukun syarat dia. Kita dapat 1000 kata, kena cabutlah 100 kata jika padi musim. Tiba-tiba tak cabut, tak buat. Itu apa yang bakhil. Itu makna menegah oleh seorang akan barang harta yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Ada lagi. Kalau tengok pada syarak tak ada mewajib, tapi muru'ah mewajibkan. Maraya kemukaan. Tak bolehlah orang pangkat kita ni jatuh air muka, jatuh rak. Kita pun jatuh rak. Muru'ah. Lah mana rupanya? Begini dia misal. Muru'ah boleh jatuh kemukaan. Kemukaan. Maka yang pertama yakni barang yang mewajib akan dia oleh syarak. Seperti apa? Tiba-tiba kita tak mengeluar tu nama bakhil tu pada syarak. Dia kata yang pertama yakni barang yang mewajib akan dia oleh syarak. Yang pertama seperti zakat. Kata zakat harta, zakat abdan, zakat tubuh. Mana zakat tubuh? Zakat fitrah tu lah. Dia panggil zakatul abdan. Ada pun binatang, apa dia, biji, buah-buahan. Cuma buahan tempat kita ni kerana kita mazhab Syafi'i, kita tak kena zakat buahan. Kita tak kena zakat buahan. Sebab zakat buahan dalam mazhab Syafi'i itu khusus dengan zabib dan tamar. Dua tu ya. Baik tu tak kena zakat buahan. Tak ada zakat dokong, zakat duri, zakat lasak, zakat rambut tak. Sebab mazhab itu tak ada wajib. Itu tak kena zakat buahan. Apa kalau kitanya boleh banyak dokong duri, kita menega, kita jual beli utang banyak. Bila utang banyak kita simpan atau kita menega. Menega zakat menega, bukan zakat dokong. Jadi setengah-setengah enggak zakat buahan masuk. Itu dia. Tu bila tak keluar syarat wajib itu tu baru panggil bakhil, tu muraknya. Bukan kedekut pada lorak. Pada lorak kita dari minta apa tak buat kedekut. Tu mulut tu biar dah dah. Kedekut. Dia tu kedekut. Kadang-kadang orang minta nak buat maksiat dia tak beri, kedekut. Kedekut juga. Tu kedekut pada lorak saya kira. Kita nak kira dia kedekut pada syarak. Tu salah besar tu. Dia misal lagi. Seperti apa lagi? Zakat dan nafkah isteri. Kan? Bila kita sebagai suami, walaupun kita orang fakir miskin pun, bila kita punya punya isteri, syarak sendiri wajib atas kita. Bukan siapa-siapa wajib, syarak wajib. Sebab kalau tak beri nafkah, jika balik isteri tak menggugurkan hak dia, jadi terhutang lah kita. Tak kena terhutang lah kita. Masa isi kahwin tak ada bayar lagi, duduk terhutang dah tu. Nafkah pula serah yang putus pula dah. Kata tu banding ni. Ni tanggungjawab kita orang lelaki dah. Tu maksud dalam wajib. Lepas tu hak lain-lain lagi tu kita bila lagi lah. Dan yang kedua, maksud yang kedua tak apa, yakni barang yang wajib akan dia oleh muru'ah. Gapo yang misal seperti harta yang diberikan kepada penyaid. Lepas tu ya likun semula sya'an, jika Arab boleh. Penyaid tu apa ke Melayu? Penyaid, sya'id tu Arab boleh. Pasal kita gapo penyaid ni? Penyair, syair, bahasa kita ke apa? Lagu tu lah. Syair lagu tu.
Dah. Nyanyi ke dia lagu nyanyi ke jadi dakwah juga ke tu. Atau orang dakwah melalui lagu nyanyi. Tengok apa itu duk mengaji lah kita lah. Banyak lagu. Ngaji ilmu nahwu ada mata bentuk lagu, syair. Seperti mata alfiyah kata ilmu nahwu. Bentuk lagu tu. Kalamuna lafzum mufidun kastaqim. Ngapa itu kat betul-betul kelompok. Tu dia. Tu lagu lah tu. Tu lagu ilmu nahwu. Alhamdulillahi la abghi bihi badala. Tu syair bahar basi ilmu sorah. Tu dia dia. Apa yang mengaji dalam usuluddin pula? Jauharatul tauhid. Mata jauharah lagu juga di ilmu usuluddin. Tu qasidah, burdah, berselawat. Tu lagu saja tu. Lagu aja tu. Sallallahu ala Muhammad. Tak lagu ke tu? Dia panggil bahar ramal, majzu'ur ramal. Fa'ilatun. Apa tu? Orang pandai tengok orang sorang jadi dia pusing. Tu tukar. Tu lagu semua tu. Orang main buat qasidah sama kita. Takkanlah buat qasidah tu tengah jam 2 jam kelik saja air sejuk tak akak. Apa nama orang? Tu dia. Lain pada main lagu cicih. Lagu kodok mengarut cicih haru hot tu. Supaya nak kecek mengarut tu. Ni kecek betul lagu supaya dok bawa bohong maki celah orang. Haram tak? Haram. Ni pun buat lagu dok cicih dok celah orang. Haram apa tu? Ni lagu apa ni? Lagu ilmu. Dia dengar. Itu dia. Kerana isi kanannya dia ambil daripada Quran, ambil daripada hadis. Itu dia. Begitulah setiap ilmu tasawuf semua tu bentuk lagu-lagu. Tengok kita duk selawat lah tu. Ada puji-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru. Itu lagu dah tu. Wa muhayyan kasyamsi minka mudi'u. Asparat anhu lailatun warra'u. Tu bahar khafif. Dia lagu kam kelon dia tamna je ne belah. Ngaji ilmu arut dia tahu tu. Kan. Itu dia. Kita pun lagu tak boleh mata. Lagu apa? Lepas tu bahasa Arab, bahasa putih pun supa, bahasa India, bahasa Hindustan, bahasa supa bahasa tapi lagu untuk apa? Lagu nasihat, didik agama, ajar agama tapi betul lagu. Gitu. Ajar alih botol jadi lagu kan? Galik budak. Cuba jalih botol saja, panggil mengaji malah. Boleh ajar dia lagu. Alif ba ta sa jim ha kha. Lengok. Tu dia tak itu budak ni. Tu. Itulah nak ayat apa di sini ni. Nak ayat kata di sininya seperti harta yang diberikan kepada penyair, kepada tukang-tukang lagu. Kalau tanah Arab dia panggil munsyid. Tukang anasyid tu. Ingat masa pergi Syria boleh molok. Oh hebat-hebat tukang munsyid dia tu. Molok oi. Tu dia. Lepas tu bagi. Tu masuk dalam wajib oleh maru'ah dia. Walaupun syarat tak wajib maru'ah kena beri tak beri jatuh maru'ah. Bila jatuh maru'ah masalah hukum tu wajib kita jaga kuliah ya aneh mana jaga maru'ah. Kena jaga marayat. Apa yang pada kelah kita ni kena jaga. Tak nak sabar. Gitu dah. Tu panggil jenis maru'ah. Supaya juga orang panggil apa? Supaya kalau orang mari tolong mengubati kita, orang tolong apa kan tu dia panggil dak beri apa-apa tu maru'ah. Walaupun balik mereka nak tolong niat ikhlas tak ada nak apa-apa biar tu hati dia lek kita ni satu hukum lek kita pula ni. Sebagai terima kasih. Tu dia.
Kadang-kadang menamak orang pasal main nak berubat ni, kita dah usaha sakit berubat, kau tu tak ada berubat, tiba-tiba main nak berubat, Pak Bomo kata nak berubat, kena letak kerah 12. Kalau 12 kau 2000 ada apa-apa. Tak itu kan? Jadi pelat. Ada seorang tu dia berubat rumah cari dia. Berubat apa je nak buat tak boleh, tak kerah. Dia pun malu segar, tak royak, tak kena royak. Boltah nak tak kerah. Kata selalu. Syirik khurafat. Yang ngomong. Lepas tu kata kalau tu mung syirik dulu mai duk cari aku apa. Tu apa tak cari Tuhan. Nah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila nak minta apa sesuatu, mu nak minta ke Allah, apa minta cari aku. Tapi bila nak cari aku, nak turut pelata aku kata awak gini, mu segak aku berat. Panggil nak mengurut lah. Lepas banyak kita ayat rumah ngurut, sudah mengurut demo kita tolong dengan ikhlas. Demo kelik kita ni lengah, tak ambil. Tu dia. Nah, ini tahu ini panggil persyaratan. Syaratan cara bomo ni syarat lagu ni. Tak juga syarat tak boleh semaya, tak juga syarat tak sah. Jadi berat lalu dah. Dia nak ingat tahu kadang-kadang bomo kita ikhlas, kita kesian nak tolong. Dia main uzur kita nak tolong, tapi syarat dia kena lagu ni. Orang Jawa panggil persyaratan. Kalau saya panggil apa? Apa dah? Ngun kai tu syarat nu. Ni apa pasal kerah ni. Kita sini panggil apa? Tak tahu istilah dah. Ada duk tanya-tanya setengah orang dia kata kakru. Ada yang panggil gitu ada. Kenkru. Tengok. Sahabat kita bukan pandai, ya ada orang hidup tolong kita. Payah suruh ambil, suruh letak kah. Lepas tu tak apalah, bila tak buka ambil sedekah ke fakir miskin, nak yatim. Dia nak situ tempat dia nak. Tu dia. Ini masalah bab apa ni? Masalah bab maruah. Lagi cari orang nak berubat dengan orang ni gomo syirik. Apa? Yaknya jadi. Walau lupa kata kita hidup cari bab apa, tak cari Tuhan. Kena orang reti kata itu pamu cari apa aku. Aku tak ada anak apa ni. Aku nak tolongmu dengan sekadar. Kata gitu. Allah manusia ni sungguh. Itulah dia panggil itu seperti harta yang diberikan kepada penyair, syair, yakni artinya penyanyi, kita panggil juga tukang lagu, panggil juga. Kalau kita tahu masalahnya auto yang nak benar ke penyanyi, dia panggil al-hida. Tapi tu orang Arab-Arab yang minat dengan menyanyi, kerana auto dia ada menyanyi, tekak dia panjang gini. Jalan jauh pun tak apa. Tu auto. Tengok, anggap apa? Gajah gitu ke? Nak kepada menyanyi, baik dengan Allah kena pandai lagu. Paling kurang siwa pada tu. Galit je. Tu auto dengan panjang lagi. Itulah kita. Sebab dia panggil disunatkan, digalakkan bagi gemala utah tu. Sabit tu pesi-pesi Arab ke dereba kereta, ya kena makan lagu ya, tak itu kan? Pas juga dia pasal dia mung tidur pak munya kena pas lagu-lagu tu. Bawa kata lalik halu dia. Dia kata utah ke. Tu dia. Kita ni kok harah macam tak tahu apa. Tu dia. Masya-Allah. Tu dia. Lagu-lagu yang yang membangkitkan kepada kebajikan, lagu yang membangkit kepada agama, lagu sebagai mentambih, menjaga daripada kelalaian dunia, gitu. Itu dia, maka hak tu muruah mewajibkan kita tu kena bagi. Tengok kita upah jora dikir mari mengaruk, tukar karuk lagi kita beri. Panggil siap-siap dak upah tukar karuk. Jangan tak panggil tukar karuk. Kita beri ke dia berapa saja ke tukar karuk, pani tukar tak ada mengaruk. Tak win. Itulah.
Masya-Allah. Sebab apa Kerana menegah cerucanya tu. Kalau tak beri sikit dia timbul kecukucaan. Menegah ceruca tu yang membawa kepada jatuh muru'ah. Tak boleh kita wajib jaga muru'ah. Panggil radab kita kena jaga. Maka mereka yang tiada memberi, yakni mereka yang tiada memberi, ia akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib itu, hak tu tiada dinamakan ia kikir. Kerana hak beri lebih tu masuk dalam sunnah, dalam sukarela. Hak beri lebih tu kebajikan sunat, hak tepat nak jadi panggil bakir hak wajib itu. Nafkah yang sehari-hari kena pakai berapa? 100 contoh saja. Beri tak siapa, tak boleh lah. Kalau dia izin tak apalah. Tu dia. Dia ada hak tutup. Sebab hak dia berhak tutup dakwa. Tu dia. Supaya kita ada hak tutup kita dengan dia. Tu. Sampai tak atas isteri pun bila suami tutup dia kena tunai. Sampai dia nak puasa sunat, suami ada tak boleh nak puasa cara dia, kena minta izin. Dan suami tak izin tak boleh kata puasa, ya hak suami tu. Dia sama ada hak jadi nak tutup nak bekah ajalah. Hak suami pun duk sedia yang dia. Tu dia. Kalau suami tak mari mentah nanti dulu, tak boleh mari sebentar. Tu dia. Itu kan kena pergi. Tengok tu. Pas nak puasa, minta nak puasa tu sebentar tak boleh. Dah puasa. Kaca puasa. Apa bae lagu ni? Yang ni kata. Bae tak ada orang ngaji minta nak puasa tak. Lah. Hak tak puasa lalu dia minta pang aku. Dah hakmu enggak? Kena tu tubuhmu tu hak aku ada di tubuhmu. Beriti kita dulu. Lepas tu tengok balik dia. Bila tak cukup, dia tutup boleh. Dia kena 100 hari, beri 50, ada 50 lagi. Dia hak tutup supaya tutup minta hutang dengan rekat hutang. Dia ada hak. Tak beri dia boleh kita tutup dakwa di tempat berkenaan. Hak dia tutup boleh. Kita jaga hak dia. Dia demo pun kena jaga hak kita. Mari mentah, kohor dulu dia panggil mari mentah. Tu dia. Puasa jangan puasa, tak boleh puasa. Puasa haram lah. Tengok. Dia ada hak dia mari kan. Itu. Baiklah. Itu nak menyatakan apa tadi? Nak menyatakan hak yang kata bakhil di situ tu hak wajib. Mereka yang tiada memberi akan isteri akan sesuap makannya, tapi hak lebih daripada nafkah yang wajib, hak tu tak dinamakan ia kikir. Tak panggil kikir sebab hak wajib dia tunai. Tu dia. Cuma luput sunat gitu lah. Semaya 5 waktu tak tinggal, cuma semaya sunat tu tak semaya luput itu lah. Gitu. Dan pangkat pemurah itu ialah memberi barang yang lebih. Kan? Kalau lebih masuk dalam pemurah. Orang murah hati. Supaya kita hak wajib tu, hak wajib kita semaya fardu. Lepas kita tambah lagi sebelum 2 rakaat, selepas 2 rakaat sebagainya. Hak tu hak suka rela kita. Sabit tu ada seorang Arabi dia tanya, ya Rasulullah, apa kewajipan atas kita hari-hari? Atasmu tu 5 waktu sehari semalam semaya. Lepas tu dia tanya, pas apa lagi? Tak ada lah. Mereka mu suka rela illa an tatawwa'a. Kalau mu suka nak suka rela buat tak apa tu, tak ada wajib apa. Atas mu nyak tu 5 waktu je. Kalau mu nazar mu dak wajib sendiri. Maknanya gitu. Bagi sunat mu wajib. Itu bagi pangkat pemurah. Kelah orang murah ni mereka iaitu memberi barang harta yang lebih atas yang wajib pada syarak dan wajib pada muru'ah. Itu maksud dalam murah hati. Bagus, baik sekali. Selesai kita di situ.
Lepas pada tu hak belakang ni pula dia nak ajak ubat lah. Jadi bila terkenal dah kata kikir kedekut dengan barang hak wajib pada syarak ni, sebab tu penyakit yang besar maksiat batin. Lalu tu setiap penyakit ada baginya ubat. Bila ubat kita bicara semula lah. Dan bahwasanya ubat bagi kikir itu dicampurkan pengetahuan dan pekerjaan. Dia panggil apa? Ma'jun. Kalau Arab dia panggil ma'jun murakkabun minal ilmi wal amal. Nampak kena singgah sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Ini satu soalan berkaitan dengan ibadat solat ni. Tulisnya begini. Nanti ingat dah lagi dah. Dia tanya bagaimana kita niat semaya sebelum kita angkat tangan takbiratul ihram dulu. Jadi niat dulu pada takbir, maksudnya gitu lah. Nah, cuma golek orang kita ni bila panggil takbir lagi sakut dengan tangan pun akak. Nah, waktu sunat suku kita maklum dah. Akad tu sunat suku, sunat hay'ah. Takbir ialah ucap Allahu Akbar. Itulah takbir. Sama ada angkat tangan tak angkat tangan, itulah dia takbir. Cuma disunatkan kita angkat tangan. Itu sunat suku. Jadi tempat kira bercaranya ketika tu dia banyak tu. Nah, hati, kerja hatinya niat, kerja lidahnya takbir Allahu Akbar. Lepas tu syarat dia tu kena sebelum pada takbir, hati apa dada kita hadap belak dulu. Jika semaya duduk, semaya berbaring dan semaya berdiri, nah, dada kita hadap belak siap-siap. Dan dalam keadaan berdiri siap-siap jika semaya fardu. Adapun kalau semaya tu sunat, tak apalah, takbir bila-bila bangun, tak apa. Bahkan takbir duduk lepas tu baru bangun, tak apa. Seperti semaya tarawih dan semaya lain pun supalah main sunat. Jadi bila tak imam takbir Allah, kita duduk lagi, duduk. Tak imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, baru sampai bangun. Tak ada apa, kerana semaya sunat. Cuma luput fadilah lah, kerana kita tak ada masalah orang uzur. Maka tak ada masalah orang uzur, afdalnya berdiri. Tiba-tiba saja tak si berdiri nak lebih dalam duduk, pakai kau bangun, boleh sah, tapi luput sikit, gitu ya. Ada perkara semaya fardu itu syarat nak takbir kena berlaku dalam qiyam. Berdiri betul. Dan dalam keadaan beradab siap-siap. Kemudian orang ni dia kata dia tu niat dulu, aku semaya fardu asar sebelum pada takbir. Di situlah rupa masalahnya. Dan apa sajalah kita niat dulu pada takbir, maksudnya nak tanya kata sah ataupun tidak sah semaya kita. Sah tak sah kita pula kepada rukun dan syarat. Jadi rukun takbir Allahu Akbar.
Nah, rukun hati niat. Lepas tu dia mari pula satu syarat, niat di hati dengan ucap di lidah tu lain-lain kata. Niat di hati, takbir di lidah, maka antara takbir dengan niat nak beri serta. Tu muqaranah panggil kan. Serta. Hingga cara serta tu kita orang awal ni serta cara urfi. Lagu mana urfi supaya dia panggil ni. Air bubuh dalam cawan. Ni kalau kita kira ni urfi lah ni. Apa urfi? Panggil secawai ada air. Secawai segelas lah ni dia panggil dah. Walau penuh dah. Tak penuh tapi panggil segelas dah. Ni uruh dia panggil. Kalau hak kamal sama ini. Sama je ni tu baru penuh sungguh lah. Tu kamal. Ni panggil segelas dah walau tak penuh 2 jari lagi. Dia panggil uruh. Dia panggil muqaramah urfiyah. Kemudian kalau bagi orang yang nak jadi waswah, cara nak ke panha waswah, kita niat dulu. Niat dulu. Lagi pula dalam mazhab kita Syafi'i tu duk khilaf di segi apa tu niat tu sendiri. Niat hati saat ni tu adakah daripada bilangnya rukuk ko bilangnya syarat. Situ ada khilaf di awal kita. Takbir tu rukun lah. Niat tu daripada rukun ke daripada syarat. Maka banyak kita dah berjalan rukun. Bila rukun tu lah wajib muqaranah. Sebab rukun ni juzuk. Juzuk semaya. Takbir satu juzuk. Niat satu juzuk, 2. Gak 2 juzuk nak jadi semaya kena wis sekali yang dia juzuk. Tu tu bib muqaranah tu. Atas kau yang membila kata niat itu adalah syarat. Sebut kata syarat, sya'an syarat bahawa terdahulu atas masyru'. Tengok, kita menutup aurah tak syarat. Pakai kemas siap-siap beradak belak tak syarat. Sahabat kena beradak dulu. Bukan tu kebir kokok pusing kita. Beradak dulu, tak tahu kebelak cari pihak dulu. Kita berhadas ambil wuduk dulu kerana syarat semua tu. Suci daripada hadas tu syarat, berhadap kebelak syarat kan. Maka niat ada kata syarat. Bila syarat terdahulu di atas masyru'. Mana belum pada nak takbir, niat dulu. Niat Allahu Akbar. Senang. Utama sekali orang penyakit waswah. Nak ke panha lagu mana, nak ubat lagu mana orang waswah. Cari ubat kedah tak ada. Ada ubat kedah. Nak ke panha lagi. Ke lagi saat ni. Kau katakan niat adalah syarat. Pas kita turun tangga di rumah tu kalau tanya nak pergi ke mana? Nak pergi dah pagar. Nak pergi mana? Masjid ke duduk bar tu. Tentu dah nak pergi apa tanya. Nak pergi semaya bukan nak pergi berdiri. Tu hati dah situ siap-siap dah tu. Ada pergi tu kat tu. Hingga dah berkecet tak ada semaya lagi. Naik tak masjid. Ke hati pula apa nak semaya? Nak ada semaya lagi ni. Hingga sampai kalau kita tak ada semaya kalau sudah beda. Mana tu? Kalau tak ada semaya lagi nak semaya sudah. Hati dah itu kan? Ya. Allahu Akbar. Apa? Dah niat dah orang itu. Itu nak ke kalau orang penyakit waswah. Kesia 30 terkebir tak ikat sudah. Kalau jadi imam makmum apa kali duduk di belakang. Allah, letih. Lama tinggal bertiga cokong. Ikat nak tunggu. Itu penyakit besar. Ada orang mata hilang pegang ada keladi. Tak ada dia kuat. Ambil ingat Allah ya Rahab ada tu duduk cerita. Anak murid dia ada waswah. Dia mati kebir. Ada gilit belakang. Ambil jadah dia. Bantah belakang budak kaca peting nak kemung sore ke serga. Terkejut hak tu hilang waswah. Tu dia. Nampak juga ada dia kata Allah dia tu duk peting nak kemung sore ke serga. Kena ke dia. Hilang waswah. Itulah
Jadi kembali pada masalah kita, itulah jalan masalah demo saat ni tu. Bila lagi berlaku tu dah hidup niat sebelum, takdir kalau lagu tu tak payah qada lah. Sebab ada katakan niat adalah syarat. Syarat baru dulu. Apalagi kita gitu hati bulat nak sembahyang dah, dia panggil atas kau ya bila rukun dia kata gini. Hak kita duk bulat hati nak sembahyang, hak dia panggil bukan niat lagi. Dia panggil azam. Dia panggil azam. Hak nak panggil niat tu azam yang menyertai. Sahabat dia beri takrif katakan niat qasdu syai' muqtarinan bi fa'li ai bi awwal fa'li. Maka kita duk bulat duk gi tak ada kebel lagi panggil azam, baru bukan niat lagi pada syarat. Niat atas bila kata rukun hak bila kata syarat ya dah. Apalagi kita pergi duduk dia, mari siap-siap dah bulat dah. Allahu akbar. Tu dia. Baik. Cuba puasa kata. Puasa tu kali kira bukan niat hak sungguh. Sebab niat pada syarat tu qasdu syai' muqtarinan bi fa'li. Walah kita niat pada masa mana? Lek malam. Kalau nak sungguh je kena nanti fajar. Ni subuh pukul apa? 45. Atau kita kata pukul 5. Nak niat puasa kena tengok je itu. Boleh datang. Nawai itu sama kode. Walah kita dah nak tidur kita niat dah. Saya dengar. Hati panggil apa tu? Itu panggil azam tu yang menepati niat. Kenapa? Kerana ilatnya susah payah kerana niat wisata dengan fajar. Bawa pada susah kita. Gitu. Baiklah. Dia kata jika tidak sah wajib tak qada. Ada tak sah wajib qada, tapi tak ingin panggil ada kau yang mengatakan begitu. Tak ada kena pergi mazhab lain. Mazhab kita pun duk khilaf dah rukun ke syarat. Ini utuhnya bila khilaf ulama. Kita ingat gitu semua. Bila masalah khilafiyah kita kira utuh sekali. Tapi kalau kita hidup berkacau dengan masalah khilafiyah, hukum orang tu tak sah, kok ni tak sah. Bawa tanya-tanya tegak boleh. Boleh pula dah. Ni kacau gitu mau. Sutrik boleh pula dah. Jangan. Kita sekenak sekali bila kata masalah ni ijma'. Allah ni susah hati. Bila ijma' susah hati sepik gini. Bila dah ijma' tak. Tak boleh nak kokak dah kita. Bila kata masalah khilaf, alhamdulillah khilaf lega lah. Tiba kata khilaf terrahmat. Cuma kita lah menjadi pandai. Ya, selesai masalah ini. Kalau ada apa lagi silakan sambung. Ni. Kita mai tengok pula masalah ni hak gharib-gharib, masalah pelik-pelik. Seorang tu semaya cukup dengan rukun-rukun katanya. Sempurna dengan syarat-syarat. Kan? Apa dia? Tetapi ada tapi lagi. Mana tak habis atas lagi. Ada tapi tu. Tetapi apabila dia beri salam yang pertama, dia kata salam. Ini kena dengar diri tu. Sebab dia tulis saja baris tak ada bubuh. Dia tulis salam alaikum. Alillah tak ada. Kalau kita biasanya assalamualaikum ada alillah. Bila masuk alillah dia panggil alillah syamsiyah. Kerana huruf sin huruf syamsiyah. Kan? Dalam huruf hijab 18 huruf dia ada syamsiyah dan qamariyah. Huruf syamsiyah dia baca dengan tasdid, bukan? Assalam. Ada perkali huruf ain setengah pada huruf qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak rabbil alamin. Taklah. Dia panggil huruf qamariyah. Alhamdu. Ha juga huruf qamariyah. Tapi kalau huruf sin shin syamsiyah. Berarti bila masuk alillah tasdid mai selalu. Assalamualaikum. Tiba-tiba orang tu tak ada alillah. Tak ada alillah nak tahu dia min dia kata lagu mana. Situ yang ulama bercara. Kalau
kalau mari Assalamualaikum. Assalamualaikum. Situ ada tanwin ke tak ada tanwin dia baca lagu tu. Assalamualaikum. Ada tanwin tak? Tak ada dah. Kalau salamun alaikum ada tanwin tak? Ada dah. Dua tu beza tu. Kalau salamun alaikum ada tanwin, ulama kata ada sah lagi, memada lagi. Kena dengar, tak dengar tak boleh. Ni nama tanya ni, kena dengar ni dia mau kata lagu mana. Tu tak ada bunyi dah tu. Salamun alaikum. Tu dia panggil tanwin negatif tepat lillah. Ada ulama kata memada. Tapi kalau Assalamualaikum tanwin tak ada, lillah pun tak ada. Tu ulama kata tidak memadai. Lepas tu kena dengar dulu. Kena dengar dulu. Sing tak ada sadu dak, lillah tak ada. Ada kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagu tu. Berkali rupa-rupanya tak nyata. Sahabat yang nak jangan Assalamualaikum. Ya apa ni nama ni lurah Arab. Ya tak ada mula dengan huruf mati. Hak tu Jawi tu. Jawi kita ada mula dengan huruf mati. Berai. Tak itu kan? Tak ber mati duduk depan. Berai. Sebab tu dah kita Jawi dia tulis ni baca berai lagu mana. Dia buah kau dua. Lepas tu dia tak erti baca haram makan bagai-bagai. Anak murid tanya bagai ke apa haram? Bagai-bagai. Dia silap baca. Haram makan berai. Nak ayat gitu. Jadi haram makan bagai-bagai. So lagi lorak kita ni beza. Kalau ni bumi gua dia langit. Tapi kalau oleh mulut ni langit. Tu cer. Kalau dia pelak aku sakit langit. Mana langitnya ada oleh mulut. Jadi langit dia pelak nak tak sedar pasal dia tak boleh. Antara lorak Melayu kita ada mula dengan huruf mati. Tapi kalau Arab dia tak ada mula dengan huruf mati. Sebab tu kalau mati duduk depan, dia kena panggil hamzah wasal mari li tawassul ilaih. Li tawassul ilaih. Dia panggil huruf hamzah wasal bila nak wasal mula dengan dia. Nah, kalau ada hal lain wasal. Kalau tak ada hal lain mula dengan dia. Kalau gitu hamzah wasal dah tu tu hamzah wasal tu alif la tu kecap ada alif la dah. Alif itulah hamzah wasal. La tu huruf. Kalau kita mengaji hamzah wasal saja. Hamzah wasal dia ada maksud tak fi'il, maksud tak isim, maksud tak harah. Kelimah semua isim fi'il harah. Kalau hamzah wasal masuk di atas harah, dia mula dengan bagi atas semua. Tidak ilham dah lah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim. Allah. Tu hamzah wasal masuk atas la. Al. Tapi kalau hamzah wasal tu masuk atas isim, dia kena tengok. Kalau huruf awal berbaris bagi atas dengan bagi bagi bawah, dia kena mula dengan bagi bawah. Isti'mal. Kalau awal berbaris tu bagi depan, dia kena mula dengan bagi depan. Ustukhrija unsu. Tu kaedah dia. Sama ada fi'il dan juga isim. Tiba-tiba di salah ni ada alif la. Alif la atau alif la, alif hamzah wasal. Betul. Assalamualaikum. Tiba-tiba dia tu tak ada bunyi assalamualaikum, hanya di salah. Jadi rupanya tak ada alif. Maksud alif tu hamzah. Banyak nak mengaji dah. Maksud alif tu hamzah. Apa takut kata alif tak lima bagi. Ngana ngaji situ pula dah. Alif dah dua. Alif mutaharrikah, alif sakinah. Alif mutaharrikah tu lah hak punya bagi. Alif sakinah tu tak terima bagi. Lama kelak hidup tegah pula dah ngaji alif tak bagi apa, tok guru dah ajar alif tak kena jawab itu alif mutaharrikah namanya. Banyak ilmu dah. Itulah. Jadi mudah-mudahan kalau orang tu dia kata Assalamualaikum tu, dia panggil kata
gugur muzawasa, gugur muzawasa. Sa'du ada gugur muzawasa. Maksudnya kata mula dengan huruf mati. Nah, assalamualaikum. Kena jaga assalamualaikum. Dan kita jadi imam ni kena ingatlah. Pendek tak kira imam tak imam lah. Kita jadi orang depan, perhati dia dah lalu dah. Kalau kita dah jadi orang bawah tak ada apa, dia tak cara kita ada tak ada nak tanya apa. Tapi dah kita pas depan sudah lalu, orang perhati selalu dah. Itu kan. Nah, baiklah kalau itu perlu dibeki, tapi dah jadi lekat tabiat susah sekali nak beki. Belajar di luarnya assalamualaikum, assalamualaikum maksud macam salam, hidup biasa klik hak asal. Cuma nak hurai kata hak asalnya ada alailah assalamualaikum. Lepas tu pusing tak apa, alaikumussalam tak apa. Cuma dia panggil takdim takhir. Kalau tak ada alailah, kalau mengata tanwin tak apa, salamun alaikum. Tapi kalau salamualaikum tak boleh. Tengok dah. Sudah. Hak ni pula boleh atau tidak semaya hajat kerana buka pada bola. Oh, masya-Allah. Apa maksud buka pada bola? Orang buka lah mudah. Ni nak mula lah ni, buka makna mula. Kita faham pula bahasa kita tu. Buka, apa makna buka? Bukanya ambil pada kalimah Arab iftataha, iftitah, Fatihah. Tak surah Fatihah. Kalau terjemah betul-betul Fatihah arti buka. Bila buka tak ada sebelum pada tu, buka ngaji arti mula. Tapi surah Fatihah ke mula dengan dia Al-Fatihah. Mula je nak baca surah lain pun. Nah itu kan. Begitu juga pondok nak buka bila? Nak buka bila? Apa makna nak buka bila? Pondok nak buka hari-hari, budak tak ada kelik, turun naik. Apa bukan murak? Murak nak mulai mengajar bila? Panggil buka juga. Tutup sebulan, mula buka. Apa buka? Mulai mengajar. Jadi buka makna mula. Kalau itu masalah pada dia membuat siap sodak, siap dah. Lepas tu nak buka pada, panggil istilah nak buka pada. Jadi nak mula guna dah. Gitu tak? Begitu itu dulu. Mana nak mula buka, nak mula guna dah ni. Petani dah nak mula main ni. Panggil lah maya hajat supaya nak apa? Minta selamat. Tak ada masalah nak buka pada. Tak ada masalah pun nak buka kebun lah. Tak ada masalah. Itu dia. Apa nak main bola? Main bola. Ada apa main bola? Jagalah arah-arah kau itu gini. Main bola jadi hilak, jadi sepak beting orang. Tu main buah kan. Tu. Hati kata mainan yang tidak melalai, tidak ada masalah. Lagi pula berfaedah dia ada, walaupun punya duniawi ada faedah, duniawi tak ada. Boleh mengelak-ngelak banyak perkara. Sehingga tengok dalam Islam kita bila kita nak didik anak supaya dia tu puasa, nak didik dia tu puasa, lepas tu dia kata digalakkan bagi kita ibu bapa beri main-main ke budak supaya dia ralik dengan main. Tak ada masuk dapur. Tak ada masuk dapur. Buka mana? Nanti dulu. Orang lapar gini. Gi main kau tu, gini tu, gi main. Apa tu? Dengan main tu nak lupa ke hak ni. Betul bukan itlak main salis mata. Tu dia. Ya hati bulan ke situ tu. Ya pada asal bila kita musafir hak yang nak beri rukhsah, lesen boleh kita nak jamak semaya, nak qasah apa buat dua musafir. Kalau mazhab kita Syafi'i ke agak panggil musafir yang mubah. Musafir yang mubah, yang ni bukan nak buat maksiat musafir kita ni.
Dia panggil bukan maksiat bis safar. Dia beza pula maksiat fis safar tak apa. Kita nak pergi raung, nak pergi makan angin, istirahat, temu ngasai. Di samping itu temu ngasai bahasa mengarang nak ajak kita. Kita dah ada bekas-bekas zaman dulu. Terah lama tak singgah ada terah, orang nak terah pula weh. Jadi dia panggil jadi berlaku maksiat di dalam perjalanan. Hak tu tidak menegahkan apa dia qasayam. Dia panggil maksiat fi di dalam perjalanan. Ada pun maksiat bi, hang tu tak boleh. Turun tangan nak pergi judi. Tu dia. Turun tangan nak pergi buat maksiat. Dia panggil maksiat bis safar. Hak tu tak boleh nak jamak qasam. Ada pun kalau kita musafir lil mubah maka tak ada apa-apa. Haluh agama ni dia. Luah cara-cara dia. Minda dia terluah. Cuma kita tak pandai luah tu dah bersepik. Boleh pi ke bi. Hak fi tak ada apa, tak ada apa. Ya haram suku ya tu. Dia panggil berlaku haram di dalam perjalanan. Bukan kita turun tangga kosak nak buat maksiat, tapi kita terjadi di dalam tu. Gitu. Maka tak ada apa pun dia kosak jamak. Cuma tu wajib tabat suku kita lah. Ya tengok. Dia tilik pada mana tu? Tilik pada apa ni? Dia panggil nak memudahkan kita kerana dalam sapi merupakan satu azab. Oleh kerana kita as-safaru qit'atun minal azab. Kita merantau perjalanan jauh ini di ke satu susah. Tak kalau susah tu syarat beri kelongan dia supaya kita tak tinggal semaya. Lepas tu dia berlaku maksiat juga itu dalam perjalanan. Tu tak ada mendedahkan. Tu. Macam ni tak gah dia tanya gapo oi suka serai dia dengan gapo nak suka hati pun tak boleh. Begini masalah. Demo tulis surat ni pihak perempuan dia tulis gini, suami saya sibuk mencari harta dunia. Menego ke apa tak ada royak lah tu. Sibuk cari harta dunia. Siapa pernah banyaklah harta dunia menego situ sini kata gila. Kita duduk sini nego kok mali dah pergi kelik lama sekali. Atas kata tak peduli langsung. Allah flarak bu. Faham dah tu lah tu. Itu. Dia pun cakap kinayah dah. Tu bontiang. Masya-Allah. Ini penuh ni dia curah ni. Nak ingat weh kita suami ni. Kan? Atas kata tak peduli langsung. Itu. Maka isteri boleh atau tidak nak pergi mengadu. Sebab dia tuai kata. Dia tak peduli kata tak apa lagi asal peduli ke dia. Tak ada syarat di kata. Tak itu ke? Masya-Allah ni. Ni apa yang hak ni. Tanggungjawab kita orang lelaki. Meralik dengan kerja keduk bila juta mari. Retina pun tak ikat nama juta tak juta dengan dia tak ada peduli tak itu ke? Tu dia. Tu ialah dinasihatkanlah. Saya nak Umar jatah apa dia ni? Orang dia ni tanya, "Mula anak dengan isterimu?" Umar ni halah sibuk. Lama anak sekali. Umar sebulan sekali. Tak apa dah. Umar kata, tak apa dah. Ni bertahun kali ni. Ni berat ni. Tak boleh. Allah galiknya dengan sibuk kerja. Ni molek dah. Ni seorang perempuan tak ada kena tempat nak mengadu dah. Tapi mengadu sini tu lelaki tak ada dengar tak lewat apa juga. Dia weh. Mudah-mudahan tu lelaki ada dalam ni kan. Tu kau kira gilah. Tu dia siapa akan ada ya bedah gitu. Masya-Allah, ni nak ayat kata hak manusia ni. Tak boleh kita nak ketinggalan dia ada hak tutup dakwah ni. Tengok kalau nafkah lain zahir cukup dah tapi hak nafkah batin tengok. Masya-Allah sungguh.
Cukuplah tu. Masa kita tu ada sikit jadah, kira-kira dengan surat soalan pun tak ada dah. Tak ada dah. Lepas tu kita pergi kepada surat je lah. Ni bukan soal masalah pada Allah. Jadi ada saudara kita minta tolong baca qulhu. Bagi orang yang bagi arwah Allah. Ibu saya sepatah dua. Nama apa tu? Kepada Hajjah Halimah binti Haji Abdul Latif. Orangnya Kapung Mandai Jahat. Kapung Mandai. Kapung Mandai Jahat. Ya. Namanya kita niat baca hadiah kepada Hajjah Halimah binti Haji Abdul Latif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim ila qabrin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah. Min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita teringat sore lagi hak minggu baru ni lagi apa? Anak-anaknya bapa Abah Nuruddin. Anak tu Baderu. Kita ingat dia salah lagi. Nama Nuruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li mashayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على أرواح الحجة حليمة ابنة الحاج عبد اللطيف والشيخ نور الدين كانت اجتماعنا بسببهما وتلون القرآن العظيم من أجلهما. اللهم اجعل القرآن لهما في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.